yang memberi kesan kepada keuangan keluarga, kita akan ikat perut lepas raya. Nak ke macam tu? Kan? Dah banyak bazir, boros sangat Ramadan dengan Syawal, dan akhirnya masuk kerja lepas cuti raya, ikat perut. Hi, Assalamualaikum. Welcome back to our second episode of Now On Podcast. So, hari ni bersama saya, Asha, host pada episod kali ni. So, hari ni sebenarnya saya sangat berbesar hati sebab kita dapat berjemput seorang yang berpengalaman dalam industri kewangan selama 13 tahun. Iaitu Puan Cik Nur Haswarina. Hai Aisyah. Hai. Apa khabar Puan Warina? Baik, Alhamdulillah. Thank you jemput saya. Terima kasih sebab sudi datang ke Now On Podcast kita orang hari ni lah. Okay. Nak pergi sikit. Cantik hari ni. Sebab saya suka pink kot. Okay. Baju pink, tudung. Hari cantik. ni je ke? Hari-hari cantik. Alhamdulillah. Thank you, thank you. So, Puan Warina nak Puan Warina share sikit lah tentang diri Puan Warina dan latar belakang Puan Warina dengan kita orang semua. Okey, sikit je Asyik baik cakap sikit. Kotak nanti panjang pula saya cerita daripada skor rendah. Okey. Sikit je. Okey, seperti mana Aisyah cakap tadi, saya dah 13 tahun dalam career saya dalam industri takaful ni, bersama Etika Takaful dan of course sebuah agensi yang cukup cemerlang iaitu AGG. So dalam masa 13 tahun ni, of course saya bermula daripada menjadi agent, takaful advisor, seterusnya saya menjadi seorang leader lah sekarang. Dan semasa zaman saya menjadi takaful advisor, saya ada impian yang cukup besar. Bila dah terjerumus dalam industri ni, saya mencari satu highest recognition, bukan setakat dalam agensi, dalam syarikat, tapi secara global, international, iaitu untuk capai $1 million round table. Alhamdulillah, sepanjang menjadi agent, highest recognition yang saya berjaya capai adalah MDRT Malaysia. Pada tahun? Pada tahun 2017 dan 2018 saya menjadi delegasi Malaysia, MDRT Malaysia ke USA. Wow. Itu yang saya impikan sebenarnya, pergi US. Okay, tapi sebelum tu lah, sebelum mendapat recognition MDRT, sebelum masuk ke industri kewangan ni, Puan Warina sebenarnya terpaksa ke atau sukarela dalam industri ni? Okey, sukarela. Sukarela. Mula-mula macam nak cuba-cuba. Tapi lama-lama jatuh cinta lah dengan cubaan tu Aisyah. Wow. Jatuh cinta. Cuba-cuba, ada kemahuan, dan saya cuba tu bukan cuba biasa-biasa, saya cuba sungguh-sungguh. Mahu saya tinggi. Dan memang saya relakan untuk saya buat apa sahaja untuk saya explore kelebihan dan macam mana saya boleh meningkatkan pendapatan saya dalam profession kerjaya ni. Saya memang mencari peluang sebenarnya untuk ada alternative income. Sebab sebelum ni saya ada 2 pengalaman kerja. Saya pernah mengajar dan saya pernah bertugas di sebuah kolej swasta juga. Dan memang ketika itu pun saya dah mula mencari peluang untuk ada additional income. Income sampingan lah. Memang mencari-cari sebab saya dah berkeluarga. So saya rasa saya perlu ada extra money. Sebab nak extra income and money lah. Okay, faham. Dan dengan cerita Puan Warina adalah seorang pengurusi dalam pertubuhan Samarata, boleh share sikit? Okay. Ya, Alhamdulillah, saya diberi peluang sebenarnya berada dalam sebuah agensi iaitu AGG ni, memberi peluang saya untuk menggilap bakat sebagai pemimpin. Bermula saya menguruskan sebuah unit iaitu unit kebajikan dan dakwah, dan akhirnya unit ini kita telah legalkan dengan ROS, kita daftarkan menjadi Pertubuhan Kebajikan Samarata Negeri Perak. Memang melalui banyak proses, tapi saya rasa berbaloi dan bersyukur sebab berjaya membangunkan dengan tim saya pertubuhan ni untuk agensi AGG. Dan saya adalah setakat ni saya adalah pengerusi
macam YB lah gitu. YB. Untuk menjalankan, tapi sebenarnya tanggungjawab tu besar Aisyah. Bukan senang kita kena memimpin diri kita dulu. Baru kita boleh memimpin sebuah pertubuhan ni. Boleh Gitu. share sikit peranan atau fungsi pertubuhan kebajikan Negeri Perak Samarata? Okey, fungsi dia fungsi dia yang pertama, tujuan yang paling utama adalah kita nak menerapkan sebenarnya di kalangan ejen-ejen AGG ni, advisor takaful ni, untuk sifat suka sedekah. Sebab dalam rezeki kita, dalam pendapatan kita, ada bahagian untuk kita beri pada orang lain. Sebab bukan hak kita. Allah bagi untuk kita dan kita perlu kongsi dengan orang lain. Jadi kita nak menerapkan sifat suka sedekah di kalangan ejen tu dulu. Bila mereka bersedekah dalam tabung pertubuhan, so bila tabung tu terkumpul setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, kita nak memanfaatkan. Memanfaatkan kepada siapa? Jadi kita nak menabur bakti, memberi khidmat sosial, khidmat kebajikan kepada golongan yang memerlukan kat luar sana. Contoh, asnaf, ibu tunggal, bapa tunggal pun ada Syah. Bapa tunggal, pesakit-pesakit yang bedridden kita banyak bantu. Lepas tu anak-anak yatim selain daripada pusat tahfiz lah. So bila kita ada dana, kita dapat tolong orang. Bila tolong orang, kita menyemai sifat sukarelawan di kalangan tenaga agensi. Tu dia. Itulah peranan dia sebenarnya. Bermula daripada memberi dan membantu. Seterusnya. Dari segi macam penyumbangan tu kan, kan Puan cakap nak buka pada menerapkan dari segi antara ejen. Untuk sedekah tu, adakah orang luar pun boleh sedekah juga menyumbang? Bagusnya Aisyah tanya macam tu. Dah nama lagi sedekah kan. Kita open to all semua. Yang mana apabila telah dilegalkan, kita boleh mengutip dana secara sah. Sebab akaun kita pun akaun yang didaftarkan under nama Pertubuhan Kebajikan Samarata Negeri Perak. Boleh, dan kita juga ada spesifikkan kalau masyarakat dekat luar sana nak menyumbang, dia boleh letak description apa program yang dia nak beri sumbangan. Kalau tak ada program yang dia nak taja, dia boleh mention as sedekah subuh, sedekah harian, sedekah Jumaat dan sebagainya. Kita sangat alu-alukan untuk turut sama menyumbang dan kita nak bantu masyarakat yang memerlukan kat luar sana. Faham. So kepada di luar sana, anda ingin, jikalau kita ingin nak menyumbang juga, nak bersedekah juga kepada Pertubuhan Samarata, boleh scan QR code seperti yang dipaparkan dekat skrin. Dan Aisyah nak tambah sikit boleh ke? Boleh? Dan saya suka nak kongsi juga kan, satu kelebihan tau. Sebab bila nama agensi takaful, of course kita ramai klien kan? Betul. Dan nak berterima kasih juga kepada klien-klien takaful kita yang memang cukup supportive. Sering kali menyumbang bila kita ada buat program-program khas. Nampaknya pelanggan-pelanggan kita di bawah AGG ni cukup prihatin dan suka untuk kongsi rezeki. Thank you so much. Alhamdulillah, thank you. So sebenarnya menjelang bulan Ramadan ni kan, Now on Podcast sebenarnya nak ketengahkan topik berkaitan puasa dan pembaziran di bazar Ramadan. Tapi sebelum tu, nak tanya jugalah Pertubuhan Kebajikan Samarata ada tak buat any activity di bulan Ramadan? Kalau boleh kongsi? Boleh kongsi Saya suka. Aisyah pun last year dia ada join. Harap tahun ni pun dia tak terlepas untuk join. Semua tahu Aisyah. Tak boleh skip Okay. Sebab program kita sangat banyak guys. Betul. Kat luar. Untuk pengetahuan orang kat luar sana, you all nak jadi volunteer kita pun boleh. Boleh. Nak sponsor makan barang pun boleh juga untuk top up program kita nanti. Okay. So antara program bulan puasa dan juga bulan Syawal ni, antara program yang kita anjurkan, jelajah sahur. Jelajah sahur tu kita start daripada 4 pagi lah. Kita jelajah mana? Nama lagi sahur kan. Jadi 4 pagi kita order makan, pack food lah. Makanan berat dan minuman. Kita hantar ke institusi ataupun jabatan yang beroperasi 24 jam. So kita nak kongsi rezeki dengan dia orang. Contoh kita pergi balai polis, klinik, balai bomba kan. Rumah anak yatim kita pergi last year kan. Kita bersahur bersama anak-anak yatim. Seronok sangat. Dan juga pelajar-pelajar tahfiz juga kita sponsor sahurnya.
Itu yang pertama lah. Yang kedua, kita juga ada buat edaran bubur lambuk. Kita kacau bubur lambuk. Dan juga kita bukan buat di hanya tertumpu satu negeri. Kita buat dekat KL, Ipoh, Terengganu dan juga paling jauh Sabah. Kat Sabah dia tak panggil bubur lambuk, dia panggil bubur berobok. Jadi kita memang plan untuk agihan bubur lambuk tu. Bubur Ashura, lepas tu kita ada buat lagi rasa. Rasa tu stand for Ramadan Syawal, AGG. Yang mana rasa ni macam kotak makanan, barang kering, yang mana kita isi dalam tu macam ketupat segera, nasi impit, cordial, bihun untuk masak sahur berbuka ke kan, minyak masak macam tu lah. So makanan asas untuk makan bulan Ramadan dan menjelang raya Syawal nanti. Rasa tu. Dan untuk AGG internally, untuk rohaniah, of course kita ada buat buka puasa sama-sama, iftar di pusat tahfiz ada, rumah anak yatim pun ada. Bermula daripada kita iftar, buka puasa, lepas tu kita solat jemaah, maghrib, isyak, terus tarawih. Lepas tu esoknya kita bangun untuk qiyamul lail. Itu nama dia Nur Ramadan sebab cahaya Ramadan. Kita 24 jam kita bersamalah untuk buat ibadah tu. Dan paling best lagi, sepanjang bulan Ramadan ni, malam-malam kita ada aktiviti tadarus. Dekat clubhouse je. Clubhouse kan. Dan kita sebenarnya open juga, siapa yang nak join selain di kalangan ejen kita. Boleh clubhouse tu sebab kita nak hatam Al-Quran dalam masa 25 hari. Supaya kita dapat hatam seminggu sebelum Syawal. Kita akan buat majlis hatam Al-Quran juga secara online, dan kita jemput hari khatam Al-Quran kita tu bukan calang-calang. Macam sebelum ni kita jemput tokoh, iaitu bekas juara tilawah Al-Quran negeri Perak, iaitu Ustaz Radi ketika tu mengetuai hari khatam Al-Quran kita. So itulah program yang cukup banyak, kerohanian, jasmani dan juga bermasyarakat lah. Kita pun tahu memang bila dah masuk bulan Ramadan tu mesti sama rata akan anjurkan macam-macam program lah. Macam-macam. Tapi best lah sebabkan kita dapat participate, hantar bubur lambuk, sahur sama-sama. Betul. Selalu merapatkan ukhuwah kan. Sangat menarik. Jadi macam seperti saya cakap tadi lah, kita hari ni nak sembang mengenai topik puasa dan pembaziran di bazar Ramadan. So saya nak tanya Puan Warina, adakah Puan Warina setuju dengan statement saya di mana bulan Ramadan ni adalah bulan pembaziran? Even though kita tahu kita dah skip pembelanjaan, skip breakfast, tak payah beli breakfast dah, tak payah beli lunch, tinggal nak beli untuk berbuka je. Tapi statement tu masih setiap tahun saya rasa macam orang mesti cakap bulan Ramadan tu adalah bulan pembaziran. Setuju tak? Saya boleh katakan setuju jugalah. Saya cakap untuk diri saya. Bazir tu punca dari boros. B juga. Bazir adalah punca daripada boros. Jadi kita tengok diri kita balik, sejauh mana kita boros berbelanja, maka dia akan memberi impak kepada pembaziran. Kalau kita boros belanja, confirm akan berlaku pembaziran tu. Tapi masih boleh dikawal sebenarnya apabila kita merancang. So boros, bazir tu banyaklah bazir makanan, bazir masa. Pergi bazar Ramadan pun bazir masa kan. So itulah antara pembaziran yang memang terjadi. Setuju juga, sebab pada saya sekiranya kita dapat mengelakkan pembaziran kat bulan Ramadan ni, sebenarnya kita dapat uruskan kita punya kewangan lebih baik dan kita pun ada lebihan duit. Betul? Untuk perbelanjaan yang lebih sepatutnya lah. Betul. So bagi Puan Warina, macam mana pembaziran ni bagi kesan kepada kewangan keluarga, especially dalam tempoh 2 bulan ni lah, macam bulan puasa, bulan raya, ialah dengan bazar lagi, nak beli nafsu makan tu kan. Lepas tu dalam masa yang sama kita nak persediaan time raya tu, nak beli baju raya lagi. So apa yang memberi kesan kepada kewangan keluarga? Yang memberi kesan kepada kewangan keluarga, kita akan ikat perut lepas raya. Nak ke macam tu? Kan? Dah banyak bazir, boros sangat Ramadan dengan Syawal, dan akhirnya masuk kerja lepas cuti raya, ikat perut. Terpaksa puasa. Baguslah terpaksa puasa, tapi ikat perut kan. Ikat perut, lepas tu cut
cut cost banyak perkara sebab kita dah overspending masa Ramadan dan Syawal. Itu kesan yang pertama. Kita terpaksa ikat perut selepas raya. Mungkin patut travel, tak travel yang kita plan patutnya. Banyaklah impact dia. Patut bercuti kat hotel 5 bintang, pergi 3 bintang je sebab dah banyak belanja 2 bulan. Yang kedua, kita juga memberi contoh yang kurang enak lah kan, kepada anak-anak kita. Kalau kita sendiri menunjukkan contoh suka berbelanja, tak kawal perbelanjaan, esok generasi seterusnya pun buat benda yang sama. Itu impact dia jugalah pada family. Yang ketiga nanti, yang ketiga adalah kesan dia apa tahu? Mungkin kita terpaksa ambil duit di tabung haji yang matlamat kita simpan pergi umrah. Sebab nak belanja lebih Ramadan Syawal, lepas tu kita korek pula duit tabung haji kita. Aduhai. Korek ASB yang dah simpan, yang boleh tak usik tapi kita terpaksa usik sebab nak belanja lebih ni. Dan kita kena hati-hati juga supaya kita tidak terjebak dengan untuk apply personal loan ataupun menggunakan credit card yang tinggi 2 bulan ni, supaya nanti impact dia lepas ni lah bayar credit card yang tinggi dan kita tiba-tiba ada personal loan walaupun 5-10 ribu dah ada komitmen baru pula. Sebab musim menjelang Ramadan dan Syawal ni pun banyak offer untuk personal loan dan sebagainya. Kita setuju di mana yang bila lepas perayaan kita akan macam tiba-tiba ikat perut. Yelah sebab kan dah overspend kan. Dia tu pas puasa pula. Baguslah puasa. Tapi orang ada buat open house lah. Tapi macam baguslah puasa 6 tersebut. Tapi sebenarnya kita macam terpaksa ikat perut sebabkan dah overspend kan. Patutnya boleh hidup macam biasa. Kan. Tak perlu jadi macam tu. Bercuti. Betul. Tapi terpaksa limit kan. Betul, sebabkan limit. dah overspend. Setuju? So nak Warina share tips lah. Macam mana atau cadangan lah untuk merancang perbelanjaan specifically dekat bazar Ramadan. Since like kita ni memang suka spend, bila Ramadan je kita akan spend more kat bazar Ramadan. Nafsu tu dah lah tengah membuat lapar kan. Betul. So bagi tips or share sikit. Okay. Alright, betul Aisyah cakap tu. Cakap pasal nafsu, dia nafsu plus emosi kan. Nafsu lapar kan. Nafsu tengok makanan yang pelbagai, nafsu bau-bau makanan kat bazar tu yang attract kita kan. Lepas tu promosi peniaga lagi. Dia bukan jual barang makan nak buka je, yang kuih raya pun dah jual dah. Kan? Memang awal betul. Awal kan. Okay. Apa tadi? Apa tips kan? Tips supaya kita tak apa ni, overspend nak dekat bazar. Okay. Satu, mentaliti kita kena jaga. Sebab jangan terpengaruh dengan emosi lapar tu. Sebab kita masa lapar memang kita rasa nak makan macam-macam. Lapar kan? Lapar yang tak boleh dibendung ni. Terpengaruh nak makan macam-macam. Okay. Lepas tu kita rasa macam datang bazar ni, rugi tak beli, tahun depan baru jumpa pula. Betul. Sedangkan esok boleh lagi. Betul. Ada 30 hari. Okay. Jadi kaedah yang pertama adalah kita rancang kita buat jadual lah. Ramadan ni ada 30 hari, buat jadual. Okay, satu hari nak spend berapa? Kalau tak puasa, biasa kita makan breakfast macam Aisyah cakap tadi kan. Kita dah patut boleh jimat sebab skip breakfast dengan lunch. Okay, satu hari bulan biasa kita spend berapa untuk makan? Jadi allocatekan nilai yang sama juga bulan Ramadan tu. Jadi kalau kata RM30 sehari ataupun RM35 sehari, duit tu je bawa pergi bazar Ramadan. Ngam-ngam lah. Ngam-ngam. Jangan bawa handphone. Tak payah bawa handphone sebab nanti terscan. Betul. Dan tak perlu bawa wallet. Betul. Bawa duit cash je. Ataupun kalau bawa handphone pastikan kita scan berpada-pada. Letakkan hard limit. Letakkan hard limit. Okey. Itu yang pertama lah. Kalau RM35 belanja RM35 je. Esok beli benda lain pula. Jadi satu hari satu menu dengan kawalan harga harian. Bajet harian RM35 tu. Kawalan perbelanjaan harian. Okey. Yang kedua, apa kata plan? Hari apa nak pergi bazar? Tak perlu hari-hari pergi.
Hari apa yang akan balik rumah mak, rumah keluarga mertua, Mhm. nak pergi buka puasa adik-beradik ke, ataupun dapat jemputan berbuka puasa rumah kawan, kan? Rumah makcik ke. Lepas tu ataupun ada hari yang kita nak menikmati berbuka di masjid, surau. Apa kata susun daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Hari apa nak masak kat rumah? Hari apa nak pergi bazar? Supaya kita tidak sembrono kata. Hari nak pergi. Lepas tu tukar-tukarlah, pergilah tempat lain. Tapi rancang sebulan punya schedule. Bukan rancang untuk berbuka je, menu sahur pun kena rancang juga. Sebenarnya menu sahur dan berbuka tu kena plan supaya tak berlaku pembaziran lebihan makanan lah. Membazir, betul lah. Sebenarnya time bulan puasa ni kita bukanlah dah spend membazir time puasa, time kat bazar Ramadan tu. Lepas tu sebenarnya bukanlah makan banyak pun. Betul lah, nak buat Aisyah. rasa-rasa je. Buat rasa-rasa kan? Lepas tu bazir buang. Kadang-kadang itu satu, kadang-kadang kita rasa macam nak beli lebih lah untuk sahur. Betul. Tiba-tiba terlepas pula sahur. Bazir lagi. Bazir juga. So, betul juga. Siapa nak makan tu? Esok dah tak boleh makan. Betul. Kan? Jadi lepas tu tips lain, boleh juga kita share dengan kita punya housemate. Betul. Kita punya office mate. Kita tukar-tukar juadah. Ataupun kalau kita nak rasa 5 menu, kita cari kawan, kalau housemate kita pun 5 orang, seorang beli satu menu yang berbeza. So bolehlah rasa-rasa tu Tukar-tukar rasa. Tukar-tukar. Ataupun bertukar juadah dengan jiran tetangga. Kan. Sebaiknya cubalah plan untuk masak di rumah. Cuba kita compare. Kalau kita beli barang mentah, masak yang boleh tahan berbuka dan sahur, dengan kita beli kat bazar Ramadan, kos dia macam mana? Cuba calculate. Masak simple je. Sebenarnya masak simple pun dah mengenyangkan. Kita bukan makan banyak pun. Betul, time berbuka tu sebenarnya tak ada pun nak makan. Sebab dah air lagi. Dah kadang-kadang kenyang air. Kenyang air, betul. Dah tak nak makan dah. Makan sikit-sikit je. Betul. Dia kurang macam tu lah, Aisyah. So tips daripada Puan Rina tadi adalah rancang menu kita. Rancang sebelum kita nak pergi bazar. Betul. Nak makan apa hari ni. Tapi sebelum jangan pergi lagi. Jangan masuk baru. Baru fikir. Lepas tu kita kena rancang hari apa kita pergi bazar. Takkanlah hari-hari. Kadang-kadang kita nak makan dengan family kat restoran ke. Betul. Itu tak perlu dah pergi bazar. Bos belanja lagi. Makan dengan kawan-kawan. So lepas tu tips yang mana banding harga ke. Pusing-pusing dulu. Betul. Bazar. Survey. Dah kenyang lah. Bau-bau. Buah yang pecik. Ambil bau dah. So dah macam dah malas nak patah balik. Betul. Ke depan. So rasa kita belilah apa yang ada dulu. So betul. Tips yang sangat menarik untuk kita terapkan pada boleh bulan cuba Ramadan. buat. Kita boleh cuba buat. So untuk Puan Rina lah, pada musim Ramadan dan perayaan ni, Puan Rina rasa perlu ke kita provide perlindungan or protection, insurans lah, untuk diri kita? Adakah penting pada 2 bulan ni? Sangat penting. Bila cakap tentang perlindungan kan, dia merangkumi kesemua aspek sebagai manusia. Bila cakap pasal manusia, kita kena ada perlindungan diri kita lah. Yang kedua, kita ni bekerja, rutin harian kita naik kenderaan apa? Motosikal, kenderaan. So kenderaan kita tu ada perlindungan tak? Ataupun keadaan kenderaan kita tu okey tak? Dari segi maintenance dia okey tak? Sebab dia mengundang risiko yang pelbagai. Yang ketiga, tempat kediaman kita tu. Adakah dilindungi dengan apa? Takaful bencana alam, kebakaran. Sebab musim perayaan kan orang banyak main bunga api. Betul. Kan? Lepas tu lita pintas dan sebagainya. Kita tinggal rumah pula. Dan kalau boleh, baik allocate belanja untuk pasang CCTV ke. Kan? Untuk kita pantau rumah kita bila kita balik kampung. Okay, so back to perlindungan diri kita dululah. Okay, pastikan kita review, kita semak semula diri kita ni. Kita ada komprehensif tak takaful? Komprehensif tu maksudnya dari segi perlindungan sakit untuk dapat akses ke hospital swasta, medical card lah contoh kan. Lepas tu dari sudut kita dah ada ke tabungan pendidikan untuk anak? Sebab nanti raya anak dapat duit ni.
Betul. So kalau dah ada takaful pendidikan, nanti boleh top up. Boleh top up lagi. Jadi sebenarnya dan untuk kita juga seterusnya adalah pelindungan diri ni adalah untuk mengelakkan daripada kejadian luar jangka. Macam tadi kita seronok sangat beli makanan. Betul. Seronok sangat makan itu dan ini. Mm-mm. Mungkin kita boleh terjebak dengan cip birit, keracunan makanan. Betul. Dan bila sakit, bulan puasa pula, Mm-mm. kita tak boleh nak tinggal puasa lama. Sakit nak cepat sihat. Mm-mm. Jadi langkah terbaik adalah kita ada satu medical card yang boleh claim untuk rawatan kecemasan, klinik 24 jam, boleh masuk private hospital yang terdekat, dapat treatment yang cepat, laju, supaya kita dapat memulakan hidup esok seperti sedia kala. Kan? Dan kita baru-baru puasa ni kadang-kadang gastrik pula. Betul. Kan? Tak tahan pula. Tak tahan kan. Jadi cepat dapatkan rawatan. Dengan ada medical card tu dapat akses cepat ke private hospital. Gitu. So pentingnya persediaan takaful untuk diri kita ni. Check balik supaya ada plan takaful yang komprehensif dari sudut perubatan, dari sudut simpanannya, dan of course hibah. Sebab banyak kan kita tengok kejadian seperti kemalangan, meninggal mengejut, ada yang pergi umrah bulan Ramadan, meninggal kan. Memang dia minta meninggal kat sana pun ada, seram pula rasa. Ada yang accident, ada yang sudden death, sebab dia memang pernah minta kot nak meninggal bulan Ramadan. Dalam tidur meninggal. So apa persediaan kita untuk meninggalkan orang kita sayang? Kita pun mungkin ada sakit bagi hutang ke. So pastikanlah kita mempunyai perlindungan diri kita untuk kematian, untuk diwariskan pada anak kita. Yang kedua, hilang upaya kekal. Kalau berlaku kemalangan, musim perayaan ni kan banyak kan. Kalau kita ditakdirkan sekarang ni sihat walafiat, cedera, hilang upaya pula. So kita ada kos untuk sara diri kita. Tu penting tu. Kalau kita tak okey, macam mana family kita nak okey juga. Kalau kita okey, family kita pun akan okey. Kan? Betul tak? Betul, setuju. Di mana perlindungan sebenarnya sangat penting. Bukanlah nak cakap 2 bulan ni je penting. Sebenarnya sepanjang tahun pun penting. Cumanya kita lebih hidup kita. Lebih cautious pada bulan 2 bulan ni sebabkan kita kan nak balik kampung. Betul. Kita tahu kalau bila musim perayaan mesti akan ada statistik kemalangan mesti melonjak tinggi. Betul. Bukanlah kita nak minta, tapi at least kita dah ada persediaan awal lah. Betul. Macam Puan Warina cakap tadi, kita tak tahu kot main mercun ke, anak-anak nak main mercun ke apa, luka tangan. Luka tangan lah apa. At least ada rawatan kecemasan. Betul. Lepas tu ada untuk dari segi hibah, kita tak tahu apa yang akan berlaku. So sebenarnya penting perlindungan ni untuk kita. Kita tak galakkan untuk 2 bulan ni je lah ambil. Yes. Biar sepanjang hayat kita lah ada perlindungan. Kita lengkapkan apa yang kita tak ada perlindungan. So ambil berkat bulan Ramadan ni merancang. Sebab kita ada banyak masa sebenarnya Ramadan ni untuk bertenang. Betul. Dia macam bulan yang bertenang sikit kan. Jadi tengok balik apa yang kita tak lengkap lagi, portfolio takaful kita perkemaskan, lengkapkan. Betul. Dan pastikan caruman takaful pun cantik. Ni dah asyik boros berbelanja kan. Lupa bayar. Takaful lupa bayar. Bank potong tak berjaya pula kan. Kena jaga juga polisi sedia ada tu. Itu pesanan saya lah. Okay. So macam mana bagi Puan Warina lah, macam mana kita nak mengelakkan pembaziran ni dari setiap orang lah. Supaya mereka ni ada kestabilan kewangan yang jangka masa panjang. Okey, saya nak petik sikit lah. Nak ada kesenangan kewangan jangka masa panjang kan. Okey, so, kita tahu membazir ni amalan syaitan ni rajin. Okey, so suka untuk saya kongsi dalam surah Al-Isra ayat 27. Dekat sini ada menyatakan khusus tentang larangan membazir makanan. Okey, so surah ni bunyinya macam ni. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan. Jadi beringatlah, berpada dalam berbelanja sebenarnya. Berpada dalam berbelanja, ingat kalau kita punya keuangan ni bukanlah untuk short term, bukan untuk seronok belanja bulan Ramadan dan Syawal je. Kita nak pastikan kita tak ada masalah kewangan. Jadi kita urus kewangan dengan baik.
daripada uh, ke sekecil-kecil perbelanjaan sehinggalah sebesar-besar perbelanjaan nak raya nanti. So ingat, berpadalah dalam berbelanja supaya mengikut bajet yang kita dah tetapkan. Sebab tu penting buat bajet keuangan tu. Penting buat bajet, buat kira-kira. So setiap belian simpan resit, kira balik betul ke ataupun kita overspending, check and balance lah. Supaya kita tahu kedudukan keuangan kita. Gitu. So kena buat calculation, semak perbelanjaan kita. Setiap minggu ambil masa untuk semak perbelanjaan lah sebenarnya. Utamakan yang penting, bukan memenuhi kehendak semata-mata. Utamakan keperluan keluarga. Mana yang utama, belanja. Tapi yang mana kehendak tambahan tu, cuba kawal. Ataupun kita tangguhkan sikit, tunggu bulan lain. Jangan mendesak sangat untuk 2 bulan ni berbelanja tinggi. Itu dia. Dan kita kena ambil peluang sebenarnya untuk kawal belanja dengan bersedekah. Bila kita bersedekah, rezeki kita lagi luas. Betul? Ambil peluang bersedekah. Jangan lupa untuk bayar zakat juga. Ambil peluang untuk bersedekah, sama ada sedekah tunai. Kita tajakan ramai orang buat tajaan moreh lah, iftar lah kan. Sama jugalah macam Pertubuhan Sama Rata. Ada tajaan untuk berbuka dengan anak-anak yatim. Boleh sedekah juga. Sedekah. Banyak sedekah. Sedekah makanan, sedekah baju ke kan. Kita tahun ni mungkin tukar baju baru, baju lama, baju tahun lepas tak pakai, bagi yang sebab elok lagi kan. Boleh bagi pada yang memerlukan. Banyak sebenarnya yang kita boleh muhasabah dirilah supaya kita kawal belanja. Ingat, hari ni kita ada kemampuan, takut esok kita nak pakai extra money, kita tak ada emergency fund. So perlu ada emergency fund juga. Bukan habis duit untuk berbelanja, tapi kena allocate untuk emergency fund. Just in case kan. Nak raya ni kan nak servis kereta dah pakai duit. Betul. Nak tukar kereta. Dan just in case bulan Syawal ni, bulan Ramadan ni berlaku sesuatu perkara yang di luar jangkaan kita. Contoh apa, Aisyah? Tayar dah tukar tayar, pecah lagi. Pecah lagi ada paku, semua pecah balik. So kalau kita tak ada emergency fund, kita terpaksa korbankan mungkin duit baju raya ke. So sebenarnya emergency fund tu kena letak sebelah, asing. Duit belanja raya asing. Duit bazar Ramadan asing. Kena asing-asingkan, tak boleh pool dalam satu tabung lah. Ni belanja untuk bazar Ramadan, 30 hari ni je duit dia. Okey, ini belanja untuk barang dapur, ni untuk duit raya, ini untuk beli baju raya, ni untuk cookies. Macam Pewarina ada asingkan macam mana? Saya asingkan. Sebenarnya saya dah start buat kira-kira dah. Kira-kira. Biskut raya tahun ni kita homemade je. So berapa kos nak beli tepung, butter semua tu? Asing buy tabung ke, envelope ke? Letak dalam envelope. Envelope tu sebenarnya suami saya ajar. Envelope buat pakai kertas biasa, lipat-lipat, dalam tu letak duit. Okay. So kita pakai duit yang ada dalam tu je lah. Ikut yang mana yang ada lah, yang kita dah bajet siap-siap. Betul, dah bajet siap-siap dah. Jadi asing-asingkan lah. Sebenarnya tak boleh tengok, banyaknya dapat bonus hari tu, gaji pun dah naik, belanja ikut kenaikan tu, ataupun duit ekstra. Tak, duit ekstra tu okey, asingkan. Asingkan dan kita ikutlah, ikut perancangan tu, supaya allocation kita tu tak curi allocation lain. Gitu. Okay, last but not least lah, nak Pewarina bagi share nasihat lah mengenai pengurusan kewangan dengan kita semua. Okay. Saya pun bercakap untuk diri saya. Okey, nasihatnya adalah berbelanja secara berhemah. Kehendak yang boleh tangguhkan dulu. Utamakan apa yang menjadi berbelanja mengikut keutamaan yang asas lah untuk kita dan keluarga kita. Dan kita kena menstrukturkan sebenarnya kedudukan keuangan kita. Kena setiap bulan kena strukturkan semula. Kena melihat, kena buat check and balance. Berapa kita spend. Macam MAE pun boleh tengok. Betul. Kan. Berapa, macam saya boleh katakan bulan Syawal ni nanti bil elektrik akan naik. Even bulan puasa pun. Betul. Saya tengok sendirilah. Ada bulan yang panas, bil elektrik mesti tinggi sebab kita pasang aircon. Betul.
Sebenarnya kita kena melihat perbelanjaan utilities pun dia berbeza setiap bulan. Betul. Ada bulan yang tinggi. So Ramadan dan Syawal ni selalunya tinggi. Nak buat kuih raya lagi. Nak buat kuih raya je, betul. Pakai elektrik. Mm-mm. Selalu tak bangun 4 pagi, bangun 4 pagi untuk sahur. Betul. Kan? Jadi kita melihat balik perbelanjaan kita setahun dulu dengan setahun sekarang kan. Supaya biarlah ia jangan berlebihan. Berbelanja secara berpada-pada. Jangan terlalu gairah dengan promosi-promosi. Kalau ianya bukan keperluan, benda yang dah ada, pakai apa yang sedia ada lah. Kan? Yang tak ada, kita adakan. Yang tak ada, kita adakan. Yang ada, kita maintainkan. Begitu. Dan percayalah satu perkara lagi, kita amalkan sikap kongsi rezeki. InsyaAllah rezeki kita lagi luas. Kadang-kadang apa yang kita kira tu tak logik di akal. Tiba-tiba dapat rezeki yang di luar jangka. Betul. Contoh mertua bagi baju raya ke, dah jimat. Betul. Contohlah kan. So amalkan kongsi rezeki dari sudut makan, perbelanjaan raya juga. Dan bagilah duit raya, hulurkan duit raya juga kan. Yang bekerja jangan kongsilah rezeki tu. So kena ada allocation duit raya juga. Rancanglah sebenarnya perbelanjaan. Berapa duit yang kita ada, bagaimana kita melihat duit tu adalah macam mana kita melihat duit yang kita ada dan kita menguruskan tu penting. Menguruskan. Bukan menguruskan untuk seminggu, tetapi check and balance keuangan mingguan, bulanan dan seterusnya sepanjang tahun. Kita boleh buat analisis sebenarnya. Macam mana kita Ramadan dulu dengan Ramadan sekarang. Bila kita ada rekod. Betul. Betul, setuju. Terima kasih Sama atas nasihat. Sangat setuju. Di mana kita kalau boleh lah, kita tak naklah membazir di bulan Ramadan dan Syawal. Betul. Macam yalah, kita pun ada, macam Puan Rina cakap lah, kita pun ada pertubuhan sama rata. Dalam masa sama kita pun boleh sedekah. Kadang kita tak tahu nak sedekah kat mana. Boleh je bagi pasti. Tapi bila ada pertubuhan yang anjurkan macam-macam program, boleh juga kita sedekah kat situ. Mengelak kebaziran di bazar Ramadan. Kita sedekah awal-awal. Dah tahu dah, baki ni je baru boleh belanja. Betul. Lepas sedekah. RM35 dah sedekah 5, tinggal RM30. Kita je beli kat bazar Ramadan. So thank you Puan Marina atas sudi hadir ke Now On Podcast kita orang. So stay tuned for the next episode bersama kami Now On Podcast. So Puan Marina, on tak on? Yes, on sangat. Okay. Terima kasih. Sama.